Hormat, assalamualaikum, salam kita Selangor maju bersama. Arena MBSG sekali lagi menjadi medan pertarungan untuk Bukit Rotan Baru dan juga Smart Focus Park City. Baru sekiranya mereka tidak mahu untuk tewas dalam perlawanan terakhir mereka dan mungkin ada pengalaman yang lebih penting yang perlu mereka perolehi melalui perlawanan yang terakhir ini. 0-0 dimulakan untuk Smart Focus dan juga Bukit Rotan Baru dalam 40 minit yang pertama ini. Masa ini sekali lagi untuk Suhairi Johari, cuba untuk menghantar ke sebelah kiri. Ada ruang kali ini untuk Smart Focus. Apakah jaringan? Oh, palang yang menjadi penghalang untuk jaringan pertama untuk Smart Focus pada petang ini. Wah, sayang sekali satu cabaran yang cukup baik dilakukan, hantaran daripada jarak jauh dan kesilapan pertahanan di sini gagal untuk menduga bola dan pintasan yang dilakukan itu jarak kurang 40 meter daripada gawang gol Bukit Rotan Baru ketika ini. Hampir ke semua pemain Smart Focus naik ke atas pada ketika ini. Tandukan cuba dilakukan dan ada ruang untuk Smart Focus. Jaringan pertama yang berjaya dibuka di minit ke-15 ini. Tak kala hujan turun, akan tetapi rezeki itu datang untuk Smart Focus. Deretan peluang, deretan serangan, akhirnya Smart Focus berjaya untuk membuka tirai jaringan. Ya, kita lihat bagaimana sepakan percuma ini dilakukan, hantaran terus masuk ke dalam kotak-kotak penalti. Namun begitu perhatikan clearance itu kurang sempurna, tidak begitu baik, tidak mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Dan akhirnya kita perhatikan ada seorang pemain Smart Focus yang tidak dikawal. Satu percubaan yang Smart Focus menambah jaringan namun agak sukar pada ketika ini. Frazli, tetapi kali ini satu tangkapan muntah. Jaringan cuba dilakukan. Gandaan di minit ke-31 ini untuk Smart Focus. Hasil saya kira kesilapan Mikdad yang tangkapan kurang kemas melalui sepakan penjuru untuk Smart Focus. Ya, sepakan penjuru yang dilakukan oleh Smart Focus daripada Muhammad Nur Fazli. Kita perhatikan bagaimana cabaran, namun begitu segalanya berpunca daripada kesilapan penjaga gol Bukit Rotan Baru, Mikdad, yang kita perhatikan tangkapan itu sebenarnya dia sudah menduga, sudah dapat menjangkakan arah hantaran yang ingin dilakukan, namun begitu tangkapannya terlepas dan itu tidak disia-siakan oleh pemain Smart Focus. Syarkawi sekali lagi hantaran kepada Syarkawi. Haziq Irfan di sebelah kiri, cuba untuk masuk. Haziq, masih lagi Haziq. Oh, jaringan ketiga daripada pemain muda ini. Hasil larian di sebelah kiri kemudian berjaya untuk lolos masuki ruang kotak penalti. Kaki kiri Haziq Irfan kali ini untuk gol ketiga kepada Smart Focus di penghujung separuh masa pertama ini. Perhatikan bagaimana gerakan ini dilakukan oleh Smart Focus. Build up play yang dimulakan daripada bawah, hantaran pendek yang digunakan dan akhirnya kita melihat bagaimana Haziq Irfan yang melakukan larian masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Dia melihat ada peluang, ada ruang untuk dimanfaatkan di sebelah kiri pintu gol yang dikawal oleh Mikdad dan itulah arah yang ditujukan dan itulah gol yang ketiga untuk pasukan Smart Focus. Dan pintasan dapat dilakukan untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Itu adalah pujian harus kita berikan kepada pertahanan Smart Focus. Satu lagi serangan kali ini, tolakan yang cukup baik. 1-1. Jaringan keempat boleh dihasilkan. Oh, terlepas kali ini. Masih lagi dalam permainan, ada ruang. Syarkawi, jaringan keempat, tetapi ianya adalah milik untuk Syami Yusof. Bagi jaringan keempat sebelum tamatnya babak separuh masa pertama. Seketika kita menjangkakan mungkin bola ini seakan-akan sudah pun keluar daripada kawasan permainan, namun begitu kawalan yang berjaya ataupun recovery yang cukup baik dilakukan, menyelamatkan bola di atas garisan dan akhirnya melakukan satu percubaan untuk menewaskan penjaga gol pasukan Bukit Rotan Baru. Tahniah untuk Syamim Yusof. Syamim memberikan angka 4. Sepakan ini turut terlibat pada ketika ini adalah Nur Fazli. 4 pemain memilih benteng untuk Bukit Rotan. Dilepaskan kali ini Azmi Abu Bakar. Ada kederasan melalui sepakan daripada Azmi.
Tetapi tidak hanya memberikan peluang kepada pasukan lawan, tetapi juga mereka memberikan peluang kepada lawan mencipta jaringan. Ruang kali ini untuk gol kelima yang berjaya untuk dicetak dalam 10 minit usia perlawanan di separuh masa kedua ini. Kesilapan di ruang kotak penalti sendiri akhirnya dihukum untuk Syami Yusof sekali lagi mencetak jaringan kedua peribadi beliau di dalam perlawanan ini, dan jaringan kelima untuk Smart Forces Park City. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana kesilapan di barisan pertahanan sekali lagi gagal untuk menampan kemas hantaran. Dia sudah pun dapat menjangka bahawa hantaran itu ingin dilakukan, namun begitu pintasan tidak berjaya dilakukan dengan baik dan akhirnya membuka ruang kepada Syamim yang melakukan larian dan akhirnya menewaskan Migdal buat kali yang kelima. Syami Yusof untuk sekali lagi 5 pertukaran sudah pun dilakukan untuk pasukan Bukit Rotan Baru. Serangan di sebelah kiri. Apakah satu jaringan boleh dicari pada ketika ini untuk Bukit Rotan? Satu percubaan kaki kanan. Oh, percubaan cukup cantik. Tampak belum lagi bendera putih diangkat untuk Bukit Rotan Baru. Ya, tepat sekali kita perhatikan bagaimana acahan dan juga satu gelecekan yang dilakukan. Dan kali ini meskipun ada tekanan, ada asakan yang diberikan oleh pemain. Pengwisal panjang daripada pengadil petugas Amirul Rosdi untuk menamatkan perlawanan pada petang ini dengan keputusan penuh Bukit Rotan Baru 0, Smart Forces Park City 5. Terima kasih, syabas tahniah kepada kedua pasukan untuk aksi yang terpuji. Syabas kepada Smart Forces untuk kepusingan seterusnya. Syabas kepada Bukit Rotan Baru untuk saingan Selangor Champions League 2025. SCL 2025 Liga untuk juara.